Seorang bilioner tapi masih lagi guna handphone yang lama dan duduk rumah yang lama. Ini adalah sebuah kisah. Nama dia Warren Buffett. Dia ni adalah merupakan top 10 orang paling kaya dekat dunia ni. Kekayaan dia lebih daripada 400 bilion guys. Saya pecahkan macam mana cara korang nak tahu 400 bilion ni banyak dia macam mana. 1 bilion bersamaan dengan 1000 juta. Kita nak dapat 1 juta pun azab guys. Ini kan kena ada 1000 juta baru bersama dengan 1 bilion. Dia bukan ada 1 bilion guys, tapi dia ada lebih 400 bilion. Nampak tak betapa kayanya? Walaupun kekayaan dia melimpah ruah macam ni, tetapi dia masih lagi duduk dekat rumah lama dia. Rumah yang dibeli pada harga 150,000 saja, dan handphone dia masih menggunakan handphone yang macam flip tu. Walaupun sebenarnya dia mampu sangat beli iPhone. Jangan cakap beli iPhone, beli company iPhone tu pun dia mampu. Jadi bayangkanlah orang yang sangat kaya pun dia ni tak beli iPhone dan dia ni tak tinggal dekat dalam banglo pun. Sedangkan kita ni gaji yang cukup-cukup makan je kan, kadang-kadang berebut-rebut nak beli iPhone bila launching yang terbaru. Jadi pengajarannya dekat sini, untuk kita nak ukur kekayaan seseorang ni, jangan kita lihat pada harta benda yang dia pamerkan. Kaya yang sebenar ni adalah apabila kita ni bebas kewangan. Bukan kita ni terikut-ikut dengan tekanan gaya hidup orang lain. Sebenarnya kita tak perlu membeli barang-barang yang mahal untuk kita nampak kaya. Kita hanya beli benda yang kita perlu saja. Selebihnya duit kita tu biarlah kita gunakan untuk duit tu bekerja balik untuk kita dapat sesuatu.